Pernah tak korang perasan, angin malam ni selalunya rasa lebih lembut, tenang dan macam mendamaikan je, kan? Berbanding siang hari yang kadang-kadang anginnya boleh bergelora kuat. Ini bukan main-main tau. Ia ada penjelasan saintifik yang menarik sangat di sebaliknya. Waktu siang, matahari bakar permukaan bumi betul-betul panas. Haba ni pula panaskan udara kat atasnya. Bila udara panas, dia ringan, terus naik ke atas, dan udara sejuk yang berat tu turun pula ganti tempat. Proses ni kita panggil arus konveksi. Konveksi yang kuat ni buatkan udara bergolak banyak. Jadilah angin kuat dan tak menentu masa siang hari. Tapi bila malam menjelma, bumi kita ni mula lepaskan balik haba yang dah serap. Udara pun jadi lebih stabil. Tak ada sangat beza suhu antara tanah dengan udara atas. Keadaan stabil ni kurangkan sangat arus konveksi dan percampuran udara. Jadi, angin malam tu jadilah jauh lebih tenang, lembut dan konsisten. Sekarang dah faham kan kenapa malam rasa lagi damai?